kalau sebelum nak tahu you dah ready ke belum, you and your partner tu perlu bincang dari segi kewangan, planning tu. Siapa nak cover bayar apa, siapa bayar rumah, siapa bayar bil, siapa bayar makan. So of course kita tahu tanggungjawab tu pada lelaki. Tapi yelah kita dah duduk income tu kan. Jadi kena ada clear cut agreement dari segi pecahan siapa cover apa, kesepakatan dalam pengurusan kewangan family sebelum akad nikah. Okey, sebelum akad nikah. Bukan selepas akad nikah. Sebab orang selalu fokus on the wedding kan. Realiti kewangan bila dah bergelar ibu ni. Okey, realiti keuangan tu bagi saya kalau macam masa dia masih bayi, peringkat bayi tu saya rasa boleh expect lagi lah. Dari segi barang-barang keperluan tu semua kita dah boleh plan, dah tahu harga dia berapa. Tapi yang tidak di-expect ialah bila dikurniakan seorang anak istimewa. Di situlah kejutan dari need for one family to another, and then for others, untuk orang luar untuk judge, bagi saya is a big no-no. Walaupun saya sendiri advocate no food, saya haramkan food untuk anak saya, atau bila saya bagi talk atau saya bagi di mana-mana, saya kata food adalah haram. But in the day, kemampuan setiap family itu berbeza, dan juga kapasiti setiap ibu dan bapa sendiri itu pun sebenarnya juga berbeza. Life is not all about benda ni. Kita nak actually there are battle that we need to win or lose. Kita perlu mengalah here and there. Sebab ada war yang lagi besar yang kita patut menang. So benda tu not as easy as that. Dibawakan oleh Marketlist, dari orang muda untuk orang muda. Podcast Borak Kopi, podcast membantras berita dan maklumat palsu. Waspada dengan apa anda percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Saya ucapkan kepada semua yang menonton. Bersama saya Dayana Faizal, bersiaran secara langsung daripada podcast Borak Kopi. Jadi hari ini kita dah lalui 2 sesi podcast, dan ini adalah sesi ketiga podcast kita hari ini. Dan pastinya setiap sesi tu kita hadirkan orang-orang yang berlainan, dan topik kita pun berlainan. Jadi hari ini topik, bukan hari ni lah, petang ni, topik kita adalah Young Parents in 2026. Young Parents ni, bila kita dengar Young Parents, maknanya mereka berkahwin muda, berkahwin pada usia muda. Jadi kalau kita dengar realiti hari ini, kalau dulu kahwin muda ni dah macam satu perkara yang biasa, tapi kali ini orang cakap generasi muda dah mula melihat perkahwinan dan parenting ni dengan sangat berbeza. Nak daripada segi ekonomi, daripada segi tanggungannya, daripada segi tanggungjawabnya. Jadi hari ni kita nak borak secara real. Jadi kita datangkan orang-orang yang real juga untuk berbicara tentang perkara ini. Bersama kita hari ini ada 2 panel bersama saya, Puan Irene dan juga ada Encik Zakuan di sana. Okey, jadi panel pertama kita ni merupakan seorang content creator dan juga seorang ibu yang sangat aktif berkongsi tentang kehidupan parenting dekat social media. Betul? Betul. Okey, jadi selamat datang diucapkan kepada Puan Irene Putri. Boleh kenalkan diri dulu? Okey, nama penuh saya Irene Putri Azmi. Dan saya usia tu rahsia. Okey, tak apa. Okey. Mempunyai kerja hakiki di TV3 dah lebih kurang 22 tahun. Dan pada masa yang sama juga saya ada banyak buat things on the side lah, macam content creation, sebagai content creator, MC, voice overs dan sebagainya lah. So, dan saya ada 2 orang anak. Rais berusia 17 tahun dan Razin berusia 12 tahun. 12 tahun. Okay, selamat datang dan terima kasih sebab sudi datang ke podcast Borak Kopi. Terima kasih kerana menjemput. Okey, panel kedua kita hari ini pula adalah Encik Zakuan. Tuah akademi. Orang cakap Encik Zakuan ni sangat bila dengan nama Encik Zakuan, orang terdetik tuah akademi. Jadi beliau banyak aktif dalam batik bapa, memahami perkembangan anak-anak dan juga aktif bagi kesedaran tentang cabaran parenting generasi sekarang. Jadi apa khabar Encik Zakuan? Alhamdulillah. Okey, boleh kenalkan diri Encik Zakuan dulu? Okey, saya Zakuan Zawawi. So saya kalau sebagai parentnya, saya adalah bapa kepada 7 orang anak. Yang mana 5 anak pertama tu bukan anak kandung saya. So anak tiri lah. So daripada 5 yang pertama tu 4 daripada mereka adalah autistik. So kalau kira saya ni nak kata kira, kalau bahasa pada topik kita bukan parent muda lah, tapi parent segera. Okay. First time kahwin tu dapat combo 5 anak. Buy one free five. Okay, menarik. Jadi saya rasa sesi hari ini sangat menarik sebab kita ada 2 perspektif yang berbeza ya, daripada seorang ibu dan juga daripada seorang bapa. Okey.
Jadi pada hari ini segmen pertama kita adalah economical struggle. Jadi ini kita buka soalan kepada kedua-dua panel dulu. Ramai anak muda sekarang takut nak kahwin sebab ekonomi. Sekarang ramai anak muda ni dia macam tertekan dengan cukup-cukup makan je gajinya. And then komitmen tinggi dan kos hidup kat bandar, khususnya macam Pulau Pinang, Kuala Lumpur, akan memakan kos yang sangat tinggi. Jadi ada perbincangan juga dekat Reddit Malaysia yang mengatakan bahawa ramai parent ni mengaku diorang underestimate kos sebenar sebelum kahwin. Tapi bila dah kahwin, wah, macam ni rupanya. So, pada pendapat panel, adakah itu satu ketakutan, valid tak ketakutan tu, ataupun itu adalah overthinking semata-mata? Kita mulakan dengan Puan Erin dulu lah. Okey, bagi saya benda tu valid sebenarnya sebab kita tahu sekarang ni apa pun semuanya pun harga ataupun kos sekarang ni bertambah dan gaji pun kita lihat mungkin tidak naik secepat harga ataupun barang-barang naik kan. Betul. Jadi it's valid. Memang it's good untuk overthinking bila it comes to do it sebab kalau kita berdepan dengan masalah kewangan, itu satu orang kata headache yang susah yang kita nak handle sebab ia boleh mendatangkan banyak lagi masalah lain seperti stres yang secara keseluruhan lah kan. Betul. Jadi untuk seorang anak muda untuk berfikir risau tentang ekonomi mereka sebelum berkahwin, itu adalah sesuatu yang bagus. Bukanlah kata sampai tak nak kahwin, bukan, tetapi mereka perlulah orang kata buat kira-kira dan kalau mereka dah target okey nanti sebelum umur 30 dah nak kahwin ke apa, mereka dah perlu plan dari segi ekonomi mereka macam mana, kena buat saving siap-siap walaupun tak banyak, tiap-tiap bulan at least konsisten ada save, insya-Allah somehow rezeki tu mungkin akan datang dan Allah akan cukupkanlah bila dah ada niat nak melayari rumah tangga. Yes. Okey, apa pendapat Encik Zalkuan pula? Okey, perspektif saya sikit beza. Okey, menarik ni. Macam saya cakap, kata tadi kan bapa segera, kahwin segera. Maknanya saya tak ada planning untuk dapat anak. Okey, kita plan untuk dapat anak here and there. No. First day, okey, saya terima, sah nikah 5. At that time tu macam having one kids from get go, basically saya tak plan apa-apa pun. Tapi at that time tu kalau nak cerita pasal a bit of my story sikit, so basically I'm aware siapa nak kahwin dengan bala anak 5 sebagai contoh in my case. Tapi I fikir something that I can do. So kalau nak kata struggle dari segi kewangan tu memang ada. Tapi at that time tu bagi saya percaya macam apa Puan Erin cakap tadi, at the end saya percaya pada rezeki Allah lah. So start dengan niat yang baik and then di atas muka bumi ni kalau kita usaha pun memang kos, kalau macam saya anak ramai ni kos memang agak tinggi. Tapi based on kita orang punya niat awal dan juga orang kata apa, sometimes tu readiness in term of kewangan is one thing, but readiness in the mind is important as well. So macam saya myself, I have to do multiple jobs untuk cover the cost and everything apa semua. A bit different story. Tapi in generalnya for me memang kena plan lah whatever it is. Tapi bersama pula if somehow you stumble into that kind of condition apa semua tu, you have to wing it lah. But in the day bila kita nak ambil orang kata apa tanggungjawab, ambil tanggungjawab, ambil seseorang sebagai isteri, kemudian you kena plan bila you macam still balik pada point yang tadi, when dapat anak you need plan and then you kena fikir adakah aku cukup bertanggungjawab untuk tanggung anak-anak ni juga. Still a bit different but still the same. Tapi kalau boleh share, kalau macam masa kahwin tu, masa tu dah usia berapa? Saya 29. 29. Okay, sekira macam dah matang juga Dah betul, kan? dah Dah matang dan juga so, maybe agak dah ada bertapak lah sebenarnya. Yes. Tapi it's a bit bila datang gedebut macam tu, lain Terkejut jugalah. terkejut juga. Jadi kita tengok perbezaan situasi tu pun sebenarnya, tapi kalau kita dengarkan penjelasan-penjelasan daripada panel kita, sebenarnya dia menjurus kepada tujuan yang sama juga. Exactly. Perlu ada planning juga untuk benda ni. Betul. Okey, soalan kepada Puan Erin. Kalau kita baca dalam paper ataupun artikel dan sekarang ni glamour dengan thread kan, ramai yang berkongsi yang tahun pertama dia orang jadi parents pun dah mencecah perbelanjaan yang tak pernah difikirkan oleh mereka. Jadi sebagai seorang ibu, apa benda yang paling mengejutkan tentang realiti kewangan bila dah bergelar ibu ni?
Okey, realiti keuangan tu bagi saya kalau macam masa dia masih bayi, peringkat bayi tu saya rasa boleh expect lagi lah. Dari segi barang-barang keperluan tu semua kita dah boleh plan, dah tahu harga dia berapa. Tapi yang tidak di-expect ialah bila dikurniakan seorang anak istimewa. Di situlah kejutan dari segi ekonomi tu berlaku sebab segala terapi, visit to the doctor ke apa semuanya memerlukan kos yang tinggi. Dan untuk special needs ni sememangnya kalau kita pergi ke private adalah kos dia sangat tinggi. Memang ada yang subsidized daripada government, but if you want consistency, you nak pergi setiap minggu, nak dapatkan appointment tu somehow di private yang sebenarnya boleh banyak membantu lah, tapi ialah kos dia tinggi. So kalau macam kita benda tu kita tak plan kan, so perkara tu terjadi. Jadi memang masa itulah kejutan tu berlaku dan nak tak nak kena hustle, kena cari jugalah rezeki macam mana pun untuk cukupkan kita punya finances untuk support anak kita punya perbelanjaan, sebab nak tak nak memang anak kita perlukan, terutama pada 6 tahun pertama tu. Sebab 6 tahun pertama lah di mana segala terapi, segala intervention itu sangat-sangat penting untuk bantu dia pada masa yang akan datang. Kalau kita miss that golden, orang kata age 6 tahun pertama tu, mungkin agak sukar lah, mungkin lebih sukar, lebih mencabar sebenarnya. Jadi unexpected things happen dalam perkahwinan ataupun dalam fasa perubahan daripada seorang kepada jadi seorang ibu. Faham. Jadi persediaan bukan sahaja kewangan, emosi juga perlu bersedia juga. Okey, kalau soalan untuk Encik Zakwan, macam Encik Zakwan cakap tadi dah dapat 5 di awal perkahwinan kan. Adakah one income family masih realistik untuk generasi sekarang? Saya buka untuk Encik Zakwan jawab. Bila generasi sekarang is one thing, zaman sekarang is one thing, masa sekarang is one thing. So sekarang kita tahu kan kos semua tinggi berdasarkan landscape antarabangsa and what not apa semua tu. Jadi pada sama nak kata ya tu saya rasa ya, tapi bersama pula boleh juga orang kata apa, dia bergantung sebenarnya. Jika masing-masing dapat melaksanakan tanggungjawab masing-masing, if kalau macam saya sendiri, sorry saya tu senang relate dengan cerita sendiri senang. Tak apa boleh. Ya. So tapi kalau macam balik pada masa tadi, I have to do multiple jobs untuk besarkan anak-anak ni. Tapi kalau kita nak terapkan dengan selari dengan soalan tu, maknanya perlu kedua-dua parent untuk bekerja lah. Semua kena main peranan. Tapi bersama pula jika you stumble upon orang kata apa anak yang berbeza daripada anak yang lain, macam Puan Airin, anak saya apa semua tu, jadi terpaksa walaupun seorang atau dua orang sekalipun still have to do extra so that untuk cover kos-kos apa semua tu. Jadi ialah memang semua kena main peranan lah. Realitinya macam tu lah pada hari ni. We cannot escape that. Kalau kita tengok kepada ekonomi sekarang, kita pun sendiri tahu apa yang berlaku pada global dan juga Malaysia juga turut terkesankan. Adakah benda ni pernah menyebabkan kedua-duanya rasa overwhelmed sebagai seorang parent, jadi sampai rasa macam penat sangat secara emosi dan kewangan, tapi dalam masa yang sama masih lagi nak menjalankan tanggungjawab sebagai seorang ibu bapa yang baik? Kita mulakan dengan Puan Airin dulu lah. Okey, dari segi kos, kalau nak disimplifikan lah sebenarnya saya memang pernah rasa tekanan dari segi kewangan semasa membesarkan anak saya. Sebab as I mentioned, memang kos dia tinggi. Betul. Dan kita nak beri yang terbaik. Betul. Dan kalau boleh saya share sikit, macam masa anak saya nak masuk darjah 1, saya nak dia masuk private. Sebab saya rasa itu yang terbaik. Okay, jadi saya jumpa satu sekolah private, sekolah rendah yang memang guna dia guna silibus sekolah rendah, tapi kepakaran tenaga pengajar dia semua yang special, yang boleh handle special needs. Jadi memang kos dia sangat-sangat tinggi, tapi saya fikir masa tu tak apa, berkorbanlah demi anak untuk kebaikan dia apa semua. Tahun pertama okey lagi. Bila masuk tahun kedua dah rasa dah baru habis 1 tahun ni, second year tu dah rasa dah, baru nak mula tahun persekolahan tu kena dah first payment 10,000. So terus saya macam alamak, sebab kita dah all out dah first year ni kan, ingatkan boleh sustain kan second year, third year, tapi memang tak boleh. So somehow kena face the facts that tak mampu untuk bagi anak saya teruskan untuk sekolah kat situ.
And also dari segi keperluan anak saya, sebab saya lihat dia punya fokus, sebab dia kelebihan dia adalah pada muzik. Dan bila dia pergi ke sekolah tu is more kepada akademik. Dia tak, orang kata, polish dari segi musical skills dia. So untuk anak-anak istimewa ni, kalau mereka ada kelebihan pada satu area, kita elok fokus pada satu area tu. Jadi bagi saya ketika tu saya fikir tak apalah, walaupun akademik dia mungkin tak dapat pergi ke sekolah yang bagus macam tu, tapi kita fokus ke benda lain, which is music. Jadi dia tak pergi sekolah private tu dah, pergi ke sekolah biasa PPKI, dan cari cikgu-cikgu muzik yang untuk datang mengajar dia. Jadi beralih begitulah, dan kos dari segi secara keseluruhan pun lebih rendah. Tapi there was a time juga yang mana sebab anak saya pun dia ada macam one to one punya kelas dengan cikgu yang datang rumah, yang datang like twice a week lah. Macam tu. So ada juga ketika yang memang betul-betul saya mengalami sesak dari segi kewangan. Terpaksa hold cikgu tu cakap hold until further notice, sebab nak bayar dia pun tak cukup. Jadi saya pernah melalui fasa yang saya lihat anak saya macam duduk rumah je. Masa tu daripada nak pergi ke sekolah private ke sekolah yang kerajaan tu, dengan masa tu tak pergi sekolah, dan cikgu pun tak tahu rumah. Dia macam dia buat kerja sendiri-sendiri, macam nampak anak saya macam tak tahu, tak ada hala tuju. Tapi kita nak masuk sekolah macam tak tahu nak, masa tu masih lagi struggle, transition macam tu kan. Dan yalah, saya sangat-sangat terasa lah ketika itu, sebab masalah ataupun tekanan kewangan memberi impak pada anak saya masa tu. Lebih kepada dilema seorang ibu tu lah. Betul. Yang nak pilih, nak dahulukan yang mana sebenarnya pada masa tu. Betul. Okay, kalau Encik Zakwan pula macam mana? Kena overwhelmed sebagai seorang parent ni, tapi masih lagi berpegang teguh pada tanggungjawab sebagai seorang bapa. Ya. So tanggungjawab tu memang keyword yang besar lah. Betul. So macam saya, kalau first time saya jumpa isteri saya dan anak-anak ni, kalau saya tengok, alah kesiannya, kalau saya berlalu pergi pun saya tak berdosa, sebab saya tak tahu. Tapi once saya ambil tanggungjawab, Betul. saya kena go terus sampai habis. Jadi pilihan untuk rasa orang kata apa, nak give up tu dah tak boleh lah, sebab once you ambil, you tak boleh lepas dah. And then nak kata overwhelm tu, myself tu nak ke arah pendidikan tu is one thing, tapi for me basic benda pun dah struggle. Kami mengalami kan, macam orang kata apa, basic untuk bayar rumah, untuk bayar bil elektrik. Kalau setakat every other month tu memang kena potong elektrik lah. So struggle tu apa semua, macam mana nak melengkapkan basic kehidupan tu is one thing, dan nak memperbaikkan keadaan anak tu satu lagi masalah. Kalau nak kata, bagi saya financial planning is very important lah. Tapi kalau macam based on my experience, when I wing everything up tu semua macam tu kena pandai adapt lah. Apa yang nak perlu dibuat, apa yang tak boleh buat, mana yang priority dulu, same as you. Tapi for me lagi the basic tu kena settle dulu lah. Kena macam okay, hari ni kita kalau macam rumahan, as long as bukan 3 bulan berturut-turut, okay lagi. Jadi kita main 2 bulan ni dulu, okay ni bayar ni dulu, here and there. Jadi kadang tu, tapi as long as you know what you're doing, balik pada point yang saya cakap tadi, bila kita ada anak tu itself tu, maknanya bila you buat tanggungjawab, jalan akan terbuka macam mana sekalipun. Akan ada juga overwhelming punya sensation yang mana kita rasa stres apa semua tu, tapi anak kita akan teruskan. Memang insya-Allah memang ada jalan. Memang jalan akan sentiasa terbuka untuk rezeki tu ada lah. Rezeki memang ada. Memang so far saya rasa in the end of the day, lepas lama tu saya rasa even sekarang pun masih ada masalah kewangan lagi, tapi still okay tau. Kita dah mula faham, kita dah berani, kita tahu macam mana nak ni. As long as we are together, anak-anak dan kita sebagai parent tahu tanggungjawab, insyaAllah memang we can go through everything. Okey, ya Allah, saya lah pula macam mendengar daripada kedua-dua panel kita hari ini. Okey, kalau segmen kedua ni pula tentang social fast, growing digital world. Okey, kalau macam Puan Irene sendiri, kita tahu Puan Irene sangat aktif di media sosial. Kalau kita boleh bagi tahu, tengoklah sekarang dekat TikTok, Instagram ataupun thread pun ramai yang suka berkongsi tentang perfect family, perfect parenting, perfect children. So, adakah sebenarnya social media ni membantu parenting atau tak sebenarnya? Ataupun akan buat parents rasa macam, wah, kena compare dah, kena anak mungkin akan compare apa yang dia orang ada, apa yang kita tak ada. Macam mana opinion
Penari sendiri? Okay, I don't deny that sebenarnya ada ramai je yang nak tunjukkan perfection di media sosial. Tapi itu hak masing-masing lah kan. Mungkin mereka ada pendirian mereka. Tapi bagi saya, because saya lebih kepada reality kehidupan. Which is reality, nothing is perfect. Dan bagi saya itu adalah sesuatu yang everybody can relate to. Okay, macam macam mana saya dapat this orang kata view untuk tunjukkan reality instead of perfection is sebab macam dalam my line of work juga, sebab saya banyak buat documentaries and everything, so memang dah berkisar tentang reality kehidupan masyarakat. So semua pun ada challenges masing-masing. Bila kita tengok movie dan sebagainya, kalau semuanya perfect tak jadi movie. Betul tak? So jadi movie tu bosan. So same goes to content juga. Bagi saya it's not just content semata-mata, tapi it's about nak bagi awareness tentang, well, this is how my life is and this is how my life membesarkan anak-anak. Autism is like this for me, tapi untuk orang lain mungkin lain. Mungkin mereka ada, sebab autism is very wide kan, spectrum dia ada yang daripada mild, ada yang kepada severe. Tapi for me, I do me. Kita tunjukkan kisah kita. Jadi kalau macam dari reality kehidupan ni, somehow parents yang menonton mungkin dapat sedikit, mungkin kata ilham, bukan ilham, kata apa the word is inspired. Yes. Kalau saya boleh somehow sedikit beri inspirasi ke atau beri harapan kepada parents yang mungkin tengah lost tentang keadaan mereka dan anak mereka yang special juga. So saya share apa yang saya lalui, the real thing. So kalau katakan ada benda yang kita pick and choose lah. Kita bukanlah kata every single thing kita paparkan. Mungkin ada certain things yang kita kena tapis lah kan. Mungkin tak sesuai untuk tontonan semua, atau mungkin mengaibkan ke apa kan. Tapi yalah, kita ada kata reality lah, that's the thing. Jadi apa ni orang cakap, kadang-kadang perkongsian tu bukannya sekadar-kadar nak menunjuk atau apa. Dan sekarang kalau kita boleh nampak, netizen lebih suka konten yang sangat authentic, which is related dengan diorang, berbanding konten yang kita nampak perfect family. Sebab kita tahu benda tu boleh dibuat untuk konten semata-mata. Okay, untuk Encik Zakuan, sekarang ni ramai parents bagi gadget untuk calm down kawan dia orang punya anak yang tengah buat perangai ke dekat public. Dan kadang-kadang kita tak boleh nak menuding jari dekat parents juga. Sebab kadang-kadang masa tu lah parents nak berehat, nak timbulkan suasana yang tenang kalau dah penat balik kerja. So apa pendapat Encik Zakuan tentang pemberian gadget kepada anak-anak untuk menenangkan? Adakah tu sebenarnya survival skill ataupun itu adalah punca kepada yang boleh menyebabkan impact negatif kemudian hari? Maybe cara on second part you punya point tu, mungkin kita boleh orang kata apa, nak menyenangkan ayat, kadang-kadang tu it's a bit negative connotation. Somehow boleh kata an easy way out. Tapi kita kena ingat, dia berbeza daripada satu parent. In the day, bila kita orang kata apa, anak is one thing, but you have to understand, anak bukan segala-galanya. Kita pun ada kita punya hidup kita sendiri, here and there ni apa semua yang mana kita nak achieve. Nak saja achieve, kita untuk cari rezeki untuk anak apa semua, kita untuk luangkan masa buat kerja mula, and then after that luar pada kerja tu ada still kena buat kerja lagi, dan juga a bit of untuk diri sendiri before we handle our kids. Kadang-kadang tu saya faham memang kan benda tu sampai level terpaksa pun ada sebenarnya. Jadi it's not for us atau anybody sebenarnya untuk judge. Tapi kalau saya bercakap sebagai orang dalam bidang ni, untuk pembaikan anak memang kalau boleh, mesti cakap kalau boleh memang kena kurangkan atau tidak kita cut access kepada tu. Believe me, all parents want to do that. Mereka tahu bahawa benda tu memang tak elok untuk anak at certain extent, tapi nak buat macam mana? Overwhelmingly punya benda tu, itu satu isu yang mana very orang kata apa, unique for one family to another, and then for others, untuk orang luar untuk judge, bagi saya is a big no-no. Walaupun saya sendiri advocate no phone, saya haramkan phone untuk anak saya, atau bila saya bagi talk atau saya bagi di mana-mana, saya kata phone adalah haram. But in the day, kemampuan setiap family itu berbeza, dan juga kapasiti setiap ibu dan bapa sendiri itu pun sebenarnya juga berbeza. Life is not all about benda ni. Kita nak actually there are
there are battle that we need to win or lose. Kita perlu mengalah here and there. Sebab ada war yang lagi besar yang kita patut menang. So benda tu not as easy as that. That's it. Okay, so sekarang ni macam contohnya pada mid Jun ni, so pertengahan Jun ni, saya dah di-invite oleh MC. So yang mana kita akan ada round table discussion untuk membincangkan dan membahaskan isu ini secara lebih terperinci. Bagaimana orang kata apa, nak nasionalisasikan a certain method or certain direction of how macam mana benda ni kita in a way bukan selesaikan, cari jalan tengah supaya boleh ease out orang kata apa, peranan gadget kepada anak-anak macam saya dijemput atas kapasiti bidang autism. So maknanya macam mana benda ni orang kata apa, nak menyediakan satu environment yang lebih kondusif supaya kalau orang kata apa, even kalau still dengan gadget sekalipun, benda yang positif tu kita boleh win-win situation. Ya, benda banyak lagi. Tapi back end of the day, back to the question, sebenarnya itulah tu dah cakap, it's not as easy as it seem lah. Tapi itulah realiti kehidupan. Itulah realiti kehidupan. Okay. Don't judge. Itu nombor satu, don't judge. Don't judge. Sebab realiti dan logika tu kadang-kadang Ya. tak menepati. Bukan semua benda ideal untuk universal. Ya, betul. Okey, kita berpindah kepada segmen ni, iaitu job, career woman dan single income family. Okey, untuk soalan bagi Puan Irene, sebagai wanita dan ibu, pernah tak ada rasa bersalah sebab nak kejar career, dalam masa yang sama nak spend masa dengan anak? And sekarang ni kita tengok ramai wanita yang memang nak bekerja. So diorang juga nak wujudkan work life balance tu. Tapi tekanan untuk jadi ibu pun ada, tekanan kewangan juga ada. Jadi apa pendapat Puan Irene? Okey, sebagai seorang career woman, saya fikir sebab dengan keadaan ekonomi sekarang, untuk seorang wanita itu tidak bekerja, si suaminya perlu stable dan income yang cukup lah kan. Tetapi dalam situasi saya rasa untuk wanita mana-mana pun sebagai ibu, saya rasa mereka semua nak lihat anak membesar di depan mata. Ya, tapi dalam keadaan sekarang ni memang tak ada choice, memang perlukan career itu untuk support kehidupan sekarang. Jadi memang tak dinafikan, memang ada rasa guilt tu, ya, every time terpaksa pergi kerja, especially masa anak-anak kecil, ada that separation anxiety kan, bila kita nak pergi kerja dengan muka masam, menangis, tak nak mami pergi kerja and all that. Of course memang rasa guilty, tapi at the end of the day, it is about tanggungjawab kita. Kalau kita tak bekerja, you look at the other situation pula, kalau kita tak ada career, tak ada kejaya, macam mana pula nanti kan kehidupan keluarga, betul tak? Sebab itu yang diperlukan untuk support the family. Jadi nak kata guilt tu of course memang ada. Work life balance, honestly memang susah nak dapatkan work life balance if you're a career woman. Ya, especially kalau you memang kerja 9 to 5, 9 to 6 kan, macam tu. Sebab yelah, kerja, orang biasanya kalau kerja jauh daripada rumah, perjalanan itself, pergi balik mungkin makan masa 2 jam, 3 jam kan. So masa balik anak dah mungkin dah ngantuk, nak tidur kan. So things like that lah. Tapi apa pun kita nak dapatkan, bukan nak kata, kita cuba untuk balance, ya. Sebaik mana kita cuba balance tu, kita cuba masa time yang ada, yang kita boleh betul spend time dengan anak tu, kita gunakan dia sebaik mungkin, especially weekends kan, kena betul-betul spend time. Kalau dalam weekdays tu susah, kita cuba juga cari masa weekends, ada masa cuti sekolah kan, cubalah cari masa tu, sebab that is how it is sebagai career woman. Cuma kalau kita dah ada, kata, stable income on the belah suami, dan mak-mak ni tak payah risau lah kan. Betul. Ya. Setuju. Jadi maknanya sebagai career woman sangat mustahil untuk kita tiba-tiba berhenti dan fokus on 100%. Tapi kita pun fikirkan tanggungjawab untuk support the family. Yes. And also untuk menjadi tulang belakang keluarga jugalah. Tanpa Betul. mengharapkan seorang sahaja kan. Betul. Tanpa mengharapkan one income family sahaja. Okey, kalau untuk Encik Zakwan pula, kebersediaan seorang suami ataupun bapa ni pastinya tanggungjawab dia lagi besar. Kebersediaan dia daripada duit, emosi, komunikasi dan juga tanggungjawab. Jadi sebagai lelaki, apa pendapat Encik Zakwan bila sebenarnya seorang lelaki tu bersedia untuk ambil tanggungjawab? Sebab kita yang orang parents kan. Oi, susah soalan tu. Kalau nak kata bersedia tu sebenarnya
I don't think anybody prepared sebenarnya. Okay. You think you prepared, you never prepared. Over there, bila you mula berkahwin, jangan fikir anak lagi, isteri dulu. Sebab bila sebelum berkahwin tu semua masih dalam orang kata apa, masih Honeymoon phase honeymoon phase, benda yang masih semua manis-manis dan indah-indah belaka. Once kamu kata saya terima tu, awak lagi okey lagi here and there, tapi in the day you kena back to basic. Bila kita sebagai seorang lelaki, kita dah jadi suami, kita ambil tanggungjawab ambil isteri kita daripada bapa keluarga mereka. Betul. So maknanya realiti dia tidak semudah itu. Macam cakap Adi, nobody ever prepared. Tapi pada sama pula, balik pada poin yang sama macam tadi kan, bagi saya tim kita daripada awal sampai this point still sama, tanggungjawab. Bila you rasa ingat tanggungjawab you, kadang-kadang tu you rasa kadang-kadang diri saya nak jadi bujang lagi ke apa semua, masih nak ni apa semua lagi, kita solat 5 waktu tu ingat sujud, tanggungjawab. Bila you boleh settlekan tanggungjawab dengan isteri dengan elok, then actually you will know, balik pada soalan awal tadi, you are preparing untuk terima tanggungjawab menjadi seorang bapa pula. Benda tu tak tunggu ada wang ringgit, ada masa apa semua. Satu-satu settle isteri kita dulu. Sebab apa yang lagi lebih penting daripada anak-anak? Isteri lagi penting. So maknanya when you can become a good husband, you prepare, you know you prepare enough untuk we become a good father and mother, parent. Kalau saya boleh tambah sikit Boleh. Kalau untuk, sebab kitanya penonton ni kan golongan muda kan. Jadi kalau sebelum nak tahu you dah ready ke belum, you and your partner tu perlu bincang dari segi kewangan, planning tu. Siapa nak cover bayar apa, siapa bayar rumah, siapa bayar bil, siapa bayar makan. Sebab of course kita tahu tanggungjawab tu pada lelaki. Tapi yelah kita dah duduk income tu kan. Jadi kena ada clear cut agreement dari segi pecahan siapa cover apa, kesepakatan dalam pengurusan kewangan family sebelum akad nikah. Okey, sebelum akad nikah, bukan kena selepas agree dulu. akad nikah. Sebab orang selalu fokus on the wedding kan, tapi tak fikir tentang kehidupan selepas tu. After that, yes, exactly. Baik. Wah, berat rasa tepi. Okey, jadi kan soalan kepada kedua-dua panel. Sekarang ni kita tahu kos sara hidup dekat Malaysia dan global memang tengah rancak lah. Jadi sebenarnya apa ketakutan terbesar parents tentang masa depan anak-anak dengan ekonomi yang sekarang? Penairin dulu. Okey, ketakutan saya sebab anak saya pun masih bersekolah lagi kan. Saya cuba orang kata, sebab sekarang ni dengan zaman ada AI dan sebagainya, banyak orang kata jobs yang at stake sekarang ni, sebab mungkin orang takut AI akan take over and everything. So kerisauan saya adalah menyediakan atau memastikan anak saya ni dia ada skill set yang dia boleh kita gunakan survive. untuk survive, untuk cari rezeki di masa depan yang lebih orang kata terjamin. Kalau macam anak autism, of course dia specialize sikit kan, tapi saya nampak kepada dia ke arah muzik, jadi itu memang fokus dia ke arah muzik, dan itu saya lihat dia punya mungkin insya-Allah masa depan mata pencarian dia. Untuk anak saya yang bongsu tu pula masih belum lupa lagi apa lagi dia punya kata skill sets dia, tapi nampak macam matematik dia okey je. Kita tengok, kita cubalah untuk kata groom dia ke arah yang mana yang dia boleh gunakan dia punya kelebihan tu untuk mendapatkan satu career ataupun career path yang kita nampak yang dia rasanya boleh orang kata lebih stable ataupun boleh dapat kata permanent job yang lebih elok lah di masa depan, yang mungkin tidak terganggu-gugat oleh AI. Tapi apapun skill sets AI is also another thing lah yang perlu orang kata kena betul-betul strong jugalah kan. Sebab kalau kita tak pegang skill AI tu, kita juga akan ketinggalan. Betul. Okey, untuk Encik Zakwan, apa ketakutan terbesar untuk masa depan anak-anak dengan keadaan ekonomi dunia sekarang? Kalau macam saya, bagi saya sama jugalah. End of the day you kena cari minat anak ni apa semua. And then end of the day, macam kita belajar daripada hidup kita. Kadang-kadang we are doing jobs that we don't like. Most people. Jadi kadang-kadang tu saya selalu cakap, maknanya mungkin mungkin mindset saya a bit different. Bagi saya hidup ni target saya tak pernah di sini, target saya di sana.
tunggu agama je. Tapi that's reality. Bila kita clear cut dengan benda macam tu, we know what we doing, what we try to do ni apa semua, and I instill that to my kids as well. Supaya dia orang cari benda apa yang dia orang suka, dia orang minat, dan juga pada dan benda tu in the day, regardless when it become, bila kita cakap pasal kerja, okey lah, nak lagi sikit soalan daripada soalan itu sebenarnya. Kita pergi kerja ni, say what, 1/3 of our life lah. Maybe a bit more here and there kalau kita ni apa semua. Tapi in the day, it's not everything. If we doing benda yang kita orang kata apa, suka, minat, anything, regardless, maknanya contohnya payment tu, yang mana later nanti menjadikan issues dari segi kewangan apa semua tu, it still matter, but it doesn't matter that much as long as we know kita punya target, apa kita suka, we are doing things that we love. Saya terapkan benda-benda tu kepada anak-anak saya daripada awal. Dan as you guys know, when I stay earlier daripada ni, anak saya autistik ramai. So maknanya kita still mencari. Macam kadang-kadang tu kena ingat pasal minat. Alhamdulillah, macam Rais already found dia punya dia punya passion dan dia punya ni. Satu lagi nak cerita, macam dia cakap untuk soalan lagi tu, masa dia jumpa contohnya. Actually sebenarnya bukan senang nak cari tau. Sebelum kita tengok anak kita, nak cari untuk anak kita tengok balik cerita kita zaman dulu. So kadang-kadang tu satu ketika kita minat suka buat benda ni. At one point kata, bosan lah, kita buat benda lain pula. Macam saya kan, saya ambil course dalam kat universiti saya dulu tu, nothing that yang stick dengan interest saya. End of the day, saat tak minat, kita biar benda macam tu. So basically, life is evolving, dan juga I try to instill positivity lagi sikit pada soalan lah. Sebab in the day, try to find something yang you know. Satu lagi, sekarang ni kalau nak kira dari segi when we say kerja, whether you kerja dengan orang atau you buat sendiri atau things that you do untuk jana income contohnya kan. Sekarang ni walaupun banyak benda orang kata apa dah di take over oleh AI, actually I worry about that. Sebab dulu saya memang bidang IT, memang kacau banyak. Dia buat designing, buat programming, tiba semua auto dengan prompting saja. Tapi bersama pula zaman sekarang ni juga actually is orang kata apa, dah jadi dunia yang terbuka. Sekarang ni okey, siapa-siapa kat sekolah, saya advocatekan kamu ambil SPM dan belajar sejauh mungkin kamu boleh buat. Tapi realitinya pada masa sama juga basic ilmu, kerja ilmu sejauh mungkin itu penting. Tapi pada masa sama juga realitinya everything is open. Jika you really passionate in things that you do, you betul-betul push yourself in benda macam ni. Sekarang ni dulu kalau macam orang nak buat album ke apa semua tu, you kena pergi studio, you have to spend money here and there. Sekarang ni semua boleh buat dengan app apa semua. Everything is open now. Kadang-kadang tu benda yang orang kata apa mengancam seperti AI tu, macam you cakap, membantu juga pada masa sama juga. So basically right now, do things that you love. Jadi kalau belum berkahwin lagi, buat tanggungjawab kepada diri sendiri dan juga kepada ibu bapa. You dah berkahwin, tanggungjawab kepada isteri atau suami dan juga dan later anak. Everything else will be fine sebenarnya. Baik. Saya suka dengan penjelasan ni. Saya dengan dia ada lebih kurang lah. Saya pun ambil IT masa saya belajar dulu. Tapi tak pernah ambil IT, tak pernah buat kerja IT, tapi kerja di TV3. Sangat padat dan ringkas. Jawapan tu sangat padat ni. Okey, masa pun menceburi kita, tapi saya rasa kita tak boleh nak lepaskan soalan ni. Untuk Encik Zakwan, kesedaran autism dekat Malaysia ni orang kata semakin menunjukkan impak yang positif lah. Dia tak macam dulu. Kalau dulu orang cakap autism apa ni, orang still tak tahu. Jadi sekarang awareness dia dah meninggi, tetapi masih lagi ramai yang salah faham tentang autism, tentang sebab autism ni. Jadi pada Encik, apa misconception yang paling besar masyarakat sekarang ada pandangan tentang autism? Apa misconception dia? Soalan ni actually benda yang saya sedang advocate truly sekarang. Okay, kalau if you will do a bit of orang kata apa study pasal tu autism, so basically I come up with a method untuk perbaikan anak autism dalam masa yang singkat. Okay, bunyi macam agak ni kan. Okay, saya tak juga nanti orang kata jadi lagi sikit. So actually misconception pada tentang autism ni bukan saja sekarang, tapi dari dulu lagi. Dan core untuk perbaikan autism bagi saya agak being misconcept as well. Okay. Sabar dulu. Dia macam ni. Macam saya cakap tadi, apa yang saya claim, saya boleh selesaikan most of autistic problem as fast as one day.
Okay, bunyi berbahasa hati. Tapi I'm about to answer your question. Kenapa? So, kalau saya nak scam orang, saya boleh cakap sebulan ke, 2 bulan ke, setahun ke. No, I say one day. Why? Actually, kalau nak tahu pasal autism in general, sekarang ni, the way, kalau nak tahu tentang perbaikan autism, macam mana nak perbaikan keadaan autism here and there kan, sensory overload, ni apa semua, conception, perception and whatnot, apa semua tu, segala orang kata apa, method apa semua tu, orang okay, kita panggil contoh ni adalah autism. Okay, so when the first pakar dulu masa orang panggil Kenner syndrome apa semua, before the term autism itself come out, orang tengok okay, autism macam ni. So to come up with a solution untuk perbaikan autism ni, it has to be orang kena buat kajian, somebody orang kata apa, PhD somewhere in the past. It has to be that. Okay, tapi kalau you tahu realiti pendidikan dan PhD apa semua ni, so bila you buat another kajian, you have kena basekan daripada kajian sebelumnya. Okay. And then after that you bercambah. Next pula akan buat kajian sekian apa semua tu. Tapi the thing is they are seeing autism from this one perspective. Apa yang saya come up with, macam saya seorang yang desperate. Iaitu saya nak hantar anak ke mana-mana tempat saya tak mampu. Nak bayar bil pun tak mampu, apatah lagi nak hantar ke ni. Jadi out of desperation tu, I have to, orang kata apa sih, saya ambil tanggungjawab besarkan anak saya ni. I have to come up with a solution untuk perbaikan keadaan mereka. Sebab anak saya severe tau. Memang bukan severe sikit, maknanya makan batu, makan kaca, tutup telinga, tantrum, siam, macam-macam lagi. So jadi apa saya buat, saya study all the research paper, saya study journal apa semua, and then I buat kajian sendiri. So actually my background, I dulu ambil astrophysics. Okay. So maknanya kononnya kerja saya dulu mensaintiskan dirilah, observation, buat ni apa semua, come out ni apa semua. So at that time apa beza dengan all the solution? Jadi orang kata apa yang saya ada 5 sampel yang mana saya boleh observe selama 24 jam sehari selama 10 tahun. So I come out dengan benda ni, tapi saya pastikan apa yang saya cakap ada bukti dari segi sains, psikologi and logic. Pure. The thing is how my method is different from others. Sorry, bukan nak ni nak cerita. Still try to answer your question sebenarnya. Sebab benda ni actually this is what I try to advocate. Okay. How people see actually banyak benda, maaf saya cakap, tak sampai kepada tu. Method tu sebenarnya tak kena. Agak sensitif tapi that's the truth. Okay, so sebab contohnya untuk orang disleksi, masalah pembelajaran membaca apa semua tu, they are still using the method that being established 100 tahun lepas. Otto Gillingham punya method. So you faham tak? Mana how we are using in 2026 dalam dunia yang pada zaman dulu kereta masih guna steam lokomotif, diesel bagus tak tu lagi. Ada sudden sekarang zaman dah EV masih guna method yang sama. So what I see tadi, balik saya, kalau autism people see ni dan bercambah-cambah apa semua tu, from what I see is I tengok dari sudut lain. Okay, now come to the point. Apa saya nampak adalah autistik sebenarnya adalah normal. Mereka, when you see benda tu daripada seorang budak and then you see simptom apa semua tu, you will come up solution based on whatever you see. Tapi saya tak. Bagi saya semua adalah normal. Mereka cuma autistik. When you see that way, solution akan jadi lain. Totally lain. And then I can prove that dari segi macam sekali science, psychology and logic. So right now alhamdulillah I dah ada beberapa I'm now consulting beberapa agensi, beberapa kerajaan kementerian itself lah. So hopefully and very hopefully there's apa yang dibuat di belakang, apa kerajaan atau institusi yang terbabit cuba usaha, saya juga cuba, maknanya sama ada sendiri ataupun mungkin kerjasama dengan influencer lain apa semua yang berkaitan nak sebarkan. Sebenarnya autism ni it's not apa yang kita tu sangat. Jangan takut dengan autism ni. It's not as orang kata apa seteruk yang kita fikir. Anak kamu sebenarnya lah normal. Dia just autistic. We celebrate it, dan kadang-kadang tu benda tu sebenarnya bila kita boleh ni sebenarnya it's not as hard as you think. Okay, baik. Terima kasih Encik Zakuan. Saya rasa masa sangat cemburu kita, tapi boleh tinggalkan pesanan terakhir kepada young parents di luar sana. Okay, Puan Irene dulu. Okay, untuk young parents ataupun mereka yang nak berkahwin awal, nak yang dilihat akan menjadi ibu bapa yang muda, apa-apa pun saya lihat kalau saya tengok dari segi keuangan, itulah sebenarnya adalah antara faktor penting yang menentukan
kehidupan kita nanti macam mana kalau kita dari segi stres kita bagaimana, dari segi planning kita macam mana. So sebelum nak orang kata menghalalkan seseorang tu, pastikan anda bersedia dari segi emosi, mental dan keuangan. Kena buat planning yang cukup baik supaya at the end of the day bila you dah sah jadi suami isteri tu, at least you dah ada something reference dari segi pembahagian perbelanjaan dan sebagainya, supaya tidak ada berlaku pertelingkahan. Sebab bab kewangan ni sebenarnya boleh buat macam-macam masalah kalau kita tidak handle dengan very carefully lah. Thank you Farin. Silakan Cik Zakwan. 100% setuju. Ini benda tu nampak macam tu, nak kahwin ni senang. Tapi sebenarnya apa yang berlaku sekitarnya apa semua tu, basically whatever Puan Aidin cakap. Benda tu dan juga penjelasan tu, apa yang Puan Aidin cakap keluar tu bunyi macam senang juga. Actually no. You have to consider everything before you make decision. Before you halalkan anak dara orang ni, you have to consider everything. And also untuk yang anak dara tu sendiri, bila you nak sangat berkahwin, you kena consider tu juga. Jangan semata-mata tengok benda yang manis, benda cantik saja. Sebab in the end of the day, segala benda manis, cantik, masing-masing pahit itu memang adalah ada dalam rumah tangga. You kena prepare awal-awal. Kerana orang kata apa, bila kita bersedia ni, senang untuk kita harungi. Sebab kita kalau boleh, kita nak ni lah, insyaAllah. Baiklah, terima kasih Puan Aidin dengan Encik Zakwan atas perkongsian. Saya rasa sangat jujur dan membuka mata. Dan even saya pun macam bagi seorang, orang kata anak muda, macam mendengar macam wah, itulah sebenarnya realiti kehidupan sebagai seorang ibu bapa. Okey, baiklah, terima kasih Puan Aidin dan Encik Zakwan atas kesudian hadir ke podcast Borak Kopi hari ini. Terima kasih kerana berkongsi pandangan, dan saya rasa untuk audiens dekat luar sana pun sangat teruja sebab banyak sangat new information tapi masa mencemburui kita. Jadi itu sahaja daripada podcast Borak Kopi pada hari ini. Terima kasih kepada yang menonton dan jangan lupa untuk support, like, share video kami. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.